ramai budak yang bila ditanya 67 tu apa, dia orang kata tu nombor biasa je, tak ada makna. Tapi sebenarnya ada maksud yang ramai orang tak tahu. Trend ni bermula daripada seorang budak jerit 67 dekat kamera tu, dan video tu viral satu dunia. Satu dunia jadikan nombor 67 tu sebagai bahan lawak tanpa tahu pun maksud sebenar. Selepas je budak tu viral, dia pun dah berjumpa dengan orang ni. Siapa dia ni? Ni Skrilla, rapper Amerika yang buat lagu 67 tu. Dia beragama Santeria, agama yang percayakan Olodumare, Tuhan pencipta yang tertinggi dalam agama Santeria. Dalam agama Santeria, setiap nombor tu suci. Setiap nombor ada dewa tertentu. Nombor 6 untuk dewa Ogun, dewa perang, dan nombor 7 untuk dewi ibu lautan. Dia pun ada buat lagu Words for Osun. Siapa Osun? Dewa cinta. Dan nombor dia nombor 5. Dah nampakkan kaitan dia. Dia dah jadi macam satu zikir lah. Jadi bila kita sebut-sebut 67 dengan gaya 67, dia dah jadi macam satu zikir, tahu tak? Aduh bang, selama ni saya dah sebut 67 tu banyak kali dah. Kawan-kawan saya pun semua dah banyak kali dah cakap 67 tu. Tak apa, kita tak dihukum atas benda yang kita tak tahu. Lepas ni kita elakkan cakap 67 tu ya. Lepas ni kita elakkan sebut 67 tu bila dekat sekolah ke, kat internet ke. Sebab ramai budak-budak dekat internet ni yang saya tengok bila ada nombor 67 je terus cakap 67. Sebenarnya ramai lagi tak tahu tau maksud yang sebenar dia. Jadi kepada yang tengah tengok video ni sekarang ni, tolong parent ke, budak sekolah ke, sebarkan kepada orang lain. Kita sebarkan supaya ramai lagi orang dapat elakkan. Budak sekolah bagi tahu kawan-kawan, yang parents pula bagilah tahu anak-anak tu. Siapa yang selalu sebut 67 tu, elakkan je, sebarkan kebenaran. Saya hanyalah seorang lagi pendosa. Saya tak sempurna. Assalamualaikum.